Assalamualaikum korang. Nama saya Rania dan hari ini saya akan membentangkan sejarah tingkatan 3 bab 7.4 iaitu kesan penentangan masyarakat tempatan. Antara kesan terhadap pentadbiran British ialah kerugian akibat peperangan. British kerugian sebanyak 100,000 pound sterling dalam Perang Nanning dan membelanjakan 400,000 pound sterling dalam Perang Perak. British juga mengalami kerugian sebanyak 7,000 pound sterling dalam Perang Pahang. Yang kedua, British lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran. British melantik residen yang berpengalaman, bijaksana dan fasih bahasa Melayu dan menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri iaitu MMN. MMM iaitu Majlis Mesyuarat Negeri boleh menjadi badan penasihat Sultan dan meluluskan perintah atau peraturan Sultan. Yang ketiga, British merombak semula skim penempatan pegawai. Pegawai British harus mengetahui adat istiadat Melayu. British menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar di Perak. Aristokrat Melayu menyertai perkhidmatan awam dan akhir sekali perkhidmatan tadbir Melayu yang melibatkan orang Melayu. Dan yang terakhir sekali ialah pemantapan kuasa barat iaitu British menguasai seluruh negeri Melayu. Brooke pula berjaya meluaskan pengaruh dan wilayahnya di Sarawak. SPUB pula dapat menguasai Sabah. Seterusnya ialah kesan terhadap masyarakat tempatan. Pemerintah dan pembesar tempatan kehilangan jawatan dan kedudukan. Contohnya Dol Said. Dan mereka juga kehilangan jiwa. Akhir sekali, ramai yang dibuang negeri sebagai contoh Haji Abdul Rahman Limbung. Kedua, kedudukan raja dan pembesar Melayu diberi perhatian. British memperkenalkan Durbar. Dan bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi untuk persidangan dan menggunakan tulisan Jawi dalam utusan surat menyurat. Akhir sekali, ia menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air. Ia memberi keberanian yang menjadi inspirasi kepada pejuang bangsa dan akhir sekali memberi semangat kepada pejuang kemerdekaan. Saya harap apa yang telah disampaikan oleh saya dapat difahami oleh kamu semua. Terima kasih.